Ni nak pesan. Kau jangan sekali-kali banding kau punya relationship dengan konten-konten yang orang letak dalam TikTok, dalam media sosial lah. Engkau jangan nak compare. Diorang tu banyak yang fake, kau tahu tak? Diorang bukan apa, diorang nak tunjuk tu, dia ada motif di sebalik tu. Diorang nak tunjuk-tunjuk, nak tunjuk sweet, nak tunjuk romantik, bagi itu, bagi ini, bagi gelang emas lah, bagi kereta lah, bagi duit berkepuk-kepuk, bagi apa ni, pergi melancong dekat overseas. Tak kisahlah diorang ada banyak duit. Yang penting diorang buat untuk konten, untuk adalah untuk jana duit yang lebih lagi. Bila engkau dah agung-agungkan diorang jual barang, kau akan beli. Itulah benda dia, itulah motif dia. Engkau tak payah nak banding dengan orang-orang macam gini. Dia ada motif. Engkau nak buat apa? Engkau buat macam biasa je. Engkau layan pasangan kau elok, eloklah jadinya. Tak payah nak demand lebih.